Berbaloi ke untuk bawa family korang dengan parents sekali untuk jalan-jalan Jakarta Bandung 3 hari 2 malam? Selamat datang ke episod pertama Travelog ke negara jiran kita, Indonesia. Perjalanan kami bermula sebelum subuh lagi. Kita akan menaiki Malaysia Airlines ke Jakarta. Biasanya, flight ke Jakarta ni range harga dia sekitar 400 ke 700 ringgit seorang. Korang boleh beli awal-awal untuk dapat harga yang terbaik. Flight ke Jakarta ni ambil masa sejam 45 minit hingga 2 jam. Dan kami landing di Soekarno-Hatta Airport, Terminal 3. Bagi yang baru nak pergi ke Indonesia, korang download application All Indonesia ni siap-siap. Sebab nanti dekat airport dah tak boleh cop pasport dah. Korang lalu auto gate ni. Plan kami hari pertama ke Indonesia ni, kami tak stay kat Jakarta. Kita akan terus pergi ke Bandung, menaiki kereta api laju diorang, iaitu Wush. Nak sampai daripada airport ke stesen kereta api tu, kita ambil lebih kurang 45 minit. Jadi nak ke sana, kita order satu teksi besar ni nama Bluebird. Bagi yang travel family, korang download app Bluebird ni siap-siap kat Malaysia. Nak naik kereta api laju ni, korang pergi ke stesen Halim. Ada 2 option yang korang boleh buat untuk beli tiket dia. Yang pertama, korang boleh beli sendiri dekat dia punya kios. Tapi yang paling senang sekali, korang pergi je tu dekat kaunter dia. Stesen yang korang kena pergi adalah daripada stesen Halim ke stesen Padalarang. Sebelum kami on board kereta api laju, kita singgah kat satu kedai kat stesen ni, nama dia Solaria. Kita order yang simple-simple je, nasi goreng bebek dan nasi goreng kambing. Lepas tu kuih tiaw ayam. Walaupun nampak simple, bagi saya rasa nasi goreng dia sedap. Rasa dia pedas dan juga rasa wok hei tu. Tapi kuih tiaw dia rasa macam agak biasa-biasa je. Macam ni lah rupa dalam kereta api laju tu. Dia agak laju, top speed dia dalam 357 km. Lepas 35 minit, kita sampai ke stesen Padalarang. Tapi tak sampai Central Bandung lagi, kita kena naik kereta api feeder warna hijau ni. Dalam 10 minit sampailah kita ke stesen Bandung. Hotel yang kami duduk dekat Bandung dalam lebih kurang 5 minit je daripada stesen Bandung. Hotel yang kami order ni cukup besar. Satu bilik tu boleh masuk 4 orang. Kita dapat 2 katil queen yang empuk ni. Dia punya area depan katil ni pun besar. Nak letak beg korang pun senang, nak semayang semua pun okey. Location ni pun just nice je dekat Central Bandung. Dah selesai mandi-mandi, solat semua, kita pergi cari kedai makan yang agak popular kat Bandung. Kedai yang kami makan malam tu nama dia Iga Galabak. Kat sini specialty dia adalah iga bakar atau tulang rusuk lembu bakar yang besar-besar tu. Daging cukup lembut, terpisah daripada tulang. Untuk describe rasa daging dia, sebenarnya daging dia dibakar agak basic, macam celup dengan kicap dan bakar terus. Jadi dia punya flavor rempah tu agak kurang. Tapi nak bagi dia naik selera lagi, kita makan dengan sambal yang diorang bagi ni. Untuk sambal dia saya suka, saya boleh bagi 9/10. Tapi untuk daging saya rasa lebih kurang 6/10. Lepas makan kita ke toko oleh-oleh, kedai oleh-oleh diorang, iaitu Kartika Sari. Dekat sini korang beli bagelen. Bagelen ni macam biskut keras, tapi rasa dia macam buttery sikit dan agak rapuh. Bagi saya sedap. Kalau korang nak bungkus siap-siap nak bawa balik Malaysia pun, jadi buah tangan pun sangat sesuai. Untuk hari kedua nanti, kita explore menggunakan Pak Supir untuk ke Tanah Tinggi, iaitu Ciwidey, Bandung. Kat sana kita explore Kawah Putih, jambatan gantung paling panjang di ASEAN, dan juga ladang teh di tempat yang agak sejuk di kawasan Indonesia. Jumpa korang nanti di episod kedua Travelog Indonesia.